Baru-baru ini, pelakon dan pelawak Along Chan 42 tahun mengakui anak tunggalnya Ahmad Daniel 14 tahun kecewa apabila perkahwinan keduanya bersama isteri Afrina Suhaimi 33 tahun juga berakhir dengan penceraian. Along atau nama sebenarnya Muhammad Nizamuddin Ahmad berkata dia memahami anaknya itu memerlukan kasih sayang seorang ibu dan turut bersimpati dengan nasib dihadapi oleh Ahmad Daniel. Katanya, selepas 8 tahun saya bercerai dengan bekas isteri Zila Siran, hak penjagaan Daniel memang sepenuhnya kepada saya. Justru itu, besar harapannya menerusi perkahwinan kedua Ahmad Daniel dapat kasih seorang ibu. Jelasnya lagi, pada bekas isteri bila saya sudah berumah tangga, tolong beri ruang agar Daniel dapat kasih sayang daripada perkahwinan baharu saya. Tambah Along, dia juga menyibukkan Ahmad Daniel dengan pelbagai aktiviti di sekolah dengan harapan anaknya tidak terlalu memikirkan kemelut yang dihadapi keluarganya. Terdahulu tuntutan pengesahan lafaz cerai melanggar taklid difailkan Along terhadap Afrina ditangguhkan Hakim Syari'i Muhammad Nazri Basrawi kepada 8 Mei depan berikutan maklumat dokumentasi yang tidak lengkap. Namun pada 10 Februari lalu, Along memfailkan permohonan lafaz cerai melanggar taklid terhadap Afrina di Mahkamah Rendah Syariah Sepang. Oleh itu, sepatutnya sudah memfailkan cerai lafaz taklid itu pada 16 Disember tahun lalu, tetapi ditahan polis akibat memiliki ganja pada 14 Disember. Along dan Afrina mendirikan rumah tangga pada 4 April tahun lalu yang juga perkahwinan keduanya selepas bercerai dengan bekas isteri pertamanya Zila. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga urusan Along Chan dipermudahkan dan semoga terus berjaya dalam kira yang dibina.